Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin mengakui perasaannya bercampur baur apabila kembali menghadiri Perhimpunan Agung UMNO selepas 3 tahun disingkirkan daripada parti berkenaan. Menurut laporan berita harian, beliau bagaimanapun berharap perkembangan positif akan berlaku selepas ini, namun enggan mengulas lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Khairi, yang lebih dikenali sebagai KJ sebelum ini dilaporkan sejak Oktober lalu, berkemungkinan kembali menyertai UMNO selepas dikatakan menerima restu daripada Presiden Parti, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Semalam, Ahmad Zahid dalam sesi taklimat Presiden UMNO bersama perwakilan turut menegaskan kepentingan parti bersikap lebih terbuka untuk menerima semula pemimpin serta ahli UMNO yang telah meninggalkan perjuangan sebelum ini. Dalam perkembangan sama, Khairi menzahirkan penghargaan atas jemputan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, selain mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Zahid kerana memberi kebenaran kepadanya untuk menghadiri persidangan UMNO. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pemuda Datuk Dr. Akmal kerana jemput saya balik untuk hadir di Perhimpunan Agung Pemuda. Saya nak ucapkan terima kasih. Semalam saya jumpa dengan Datuk Seri Zahid di tahlil untuk Tun Abdul Razak. Selepas salam dia, saya tanya dia boleh ke saya datang hari ini. Saya kata kalau Datuk Seri tak nak saya datang, saya tak datang. Saya hanya datang kalau Datuk Seri bagi izinlah untuk saya datang. Saya ucapkan terima kasih sebab dia kata please come. Jadi hari ini hari yang sangat-sangat emosional bagi saya. Saya dapat pulang ke perhimpunan parti saya. InsyaAllah benda-benda baiklah selepas ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Perhimpunan Agung Pemuda UMNO yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Kehadiran ini merupakan kali pertama Khairi menghadiri Perhimpunan Agung UMNO sejak dipecat daripada parti itu pada 2023 berhubung dakwaan memperlekeh serta mensabotaj kempen Barisan Nasional semasa pilihan raya umum ke-15.